Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam, dan juga nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. So hari ini raya ke-6 bersamaan dengan 5 April 2025. So yuk berkesempatan berada dalam sebuah bas sekarang ni. Boleh nampak kan? Agak-agak bas apa? Tapi rasa mungkin tak berat. Kalau tengok seat macam ni, ada pula entertainment ataupun ada screen dia macam ni, monitor macam ni. So mungkin boleh agak lah sebab ni bas apa kan. So sekarang kita berada dalam sebuah bas D3 yang tertulis dekat badan bas besar KBS. Tertulis KBS Konsortium Bas Express. Tengok sebuah bas lagi dekat bawah tu. So yang ini membawa seramai 31 tempat duduk. So nampak skrin pun dah menyala. Jom kita teruskan review untuk bas ENK ini. So dekat setiap tempat duduk adalah benda-benda ni lah kan. Nampak tu ada monitor. So rasanya macam mana nak guna ya. Enter dia kata. Oh, di iklan. Dari iklan Transstar Travel Group. So ada macam-macam. Tak boleh nak elak kot ni. Ada 233 saat. Tapi tak apa. Inilah antara iklan lah yang ada dalam monitor ni. Di setiap tempat duduk dalam bas ini. So sebelum ni kita ada buat review untuk 2 buah bas ya. Saya pun kurang pasti. Saya lupa nombor plate bas yang kita review itu. Tapi 2 buah bas kita review dekat sini juga. Jalan Bendahara Ipoh. So inilah susunan seat yang berada di dalam bas ini ya. Bas yang dibuat oleh SKS Bus 1+2 ataupun 2+1. So seat sudah tentu seat yang selesa, seat yang dibuat oleh Damron Seat Group yang berwarna coklat. Nampak tu? Kita pergi sikit tengok. Inilah seat dia besar. Lepas tu ada macam-macam feature yang ada. Saya rasa seat ni boleh adjust kot. Nampak ada butang-butang tu. Saya pun kurang pastilah mengenai butang-butang ni. Nak tekan kan takut silap pula kan. Tapi tak apa. Mungkin ada yang dah naik bas ni boleh ceritakan sedikit pengalaman dekat ruangan komen. Ceritakan sedikit pengalaman tuan-tuan dan puan-puan menggunakan perkhidmatan bas KBS ni ataupun Transstar Travel. Screen untuk bahagian depan sekali lah. Seat keramat orang kata. Tu cermin. Tu hari luar hujan kan. Jadi inilah seat keramat. Kebanyakan peminat-peminat bas dia akan beli tiket untuk bahagian hadapan. So tengok susunan kerusi 2+1. Inilah seat yang ada di bahagian atas. Selesa dan sangat-sangat besar. Dalam bas D3 yang dibuat oleh SKS Bus, manakala tu ada kat bawah tu Superstar 25 seater TCT 5111 bas yang dibuat oleh SKS Bus. Yang bawah tu dia kategori high deck. Kategori high deck kena berdeck seperti yang berada sekarang dalam bas ini. So baru pasang lampu atas. Nampak dari kan? Ada lampu LED di bahagian atas. Kita review laju-laju sikit lah. Bahagian bawah ni ada bateri. Macam video sebelum ni kita buat tu. So ada bateri, ada water heater, dan paling penting sekarang ni lah ada toilet. Toilet kunci. Nak review sama macam sebelum ni lah. Sama saja kedudukannya. So ada peringatan mesra untuk toilet ni. Toilet ni ya. All passenger, this toilet is only for urinating. You may approach driver or cabin crew if you need assistance for urgent toilet breaks. Selesai kita review bahagian dalaman. Kita review di simple-simple saja kan. Sebab sebelum ni kita pernah review bas KBS D3 ya. 2 biji. Saya pun tak ingat nombor plate dia. Tak ingat lah. Terlupa. Sangat sangat nombor plate dalam kepala ni kan. Tapi tak apa, sekarang kita review bas Scania D3 yang dibuat oleh SKS Bus yang bernomor pendaftaran ENK 722 bas yang dimiliki oleh KBS ya. Feng Rong Group. Kejap kita undur ke belakang sikit untuk dapatkan wajah penuh
ANK 722. So ni hari cuti, jadi kita dapat ambil full view daripada dekat tengah-tengah jalan ni. Nampak kosong. Sempatlah kita buat review untuk ANK 722. So kalau yang saya perasan lah, ada beberapa perbezaan dengan bas yang belakang dan bas sebelum ni. Kalau kat sini tulis by Transstar The Fangrong Group. Dia ada color biru dengan merah. Tapi kalau yang belakang tu dia ada tulis Superstars. Lepas tu by Transstar The Fangrong Group. Sama juga. Cuma dia warna putih. So yang ini bernombor pendaftaran KFW 3222. So ada 2 buah D3 hari ini. Tapi kita fokus pada ANK 7222. Untuk bahagian dalaman KFW 3222 sama sahaja seperti bas-bas D3 yang lain. So sekarang kita tengok bahagian belakang untuk ANK 7222 ni. Bunyi bersedap syahdu. Scania K410. So ada tulis SKS Bus D3 dan inilah lampu-lampu yang ada di bahagian belakang untuk bas D3 ini, full LED yang dibuat oleh SKS Bus. Nampak kosong dan kita terus ke atas. Cuma ada tulisan KBS Konsortium Bus Express by Transstar The Fangrong Group. Kita tengok bahagian sisi pula perlahan-lahan kita duduk bawah shop lot ni. Kita tarik perlahan-lahan. Kita tengok warna asasnya hitam dan juga warna merah. Manakala tulisan KBS itu berwarna putih, silver dan hilang tu. Jadi seakan-akan warna hitam. So ada juga perbezaan dekat bahagian belakang untuk KFW 3222 ni. Dekat sini dia adalah tulis orang kata feature-feature yang ada dekat dalam bas ni 31 tempat duduk, ada coach attendant, ada 3-point seat belt, toilet, audio video on demand, cocoon seat, wifi dan juga GPS, dan tertulis Superstars www.konsortiumbus.com. Manakala untuk bas ada juga perbezaan lagi, baru saya perasan. Untuk KFW ni KBS dia penuh warna putih. Warna putih. So yang tadi pun ada stiker kat sini. Lagi apa kita cuba cari kalau ada lagi perbezaan yang kita tak nampak. So ini ANK 7222 bahagian belakang kosong sahaja, betul. Cuma dia tulis KBS Konsortium Bus Express dan by Transstar The Fangrong Group. Mungkin ada sebab kenapa ada sedikit perbezaan ni. Ada tak corak lain yang berbeza? Kejap saya cuba tengok Cuba tengok. Rasa-rasanya yang lain mungkin tak ada lah. Mungkin ada sebab kot. Nanti kita cuba kisik-kisik. So selain daripada bas D3, ada juga bas TCT 5111 ni. Bas The Arc Series high-deck high-deck A20 yang dibuat oleh Shell Coachworks. So daripada depan nampak macam tak ada perbezaan lah untuk KFW 3222 ni dan juga ANK 722. So di bahagian tepi ni dia tertulis dan juga logo baru Grassland Transstar Fangrong Group Coach. Yang ada tadilah 31 tempat duduk, ada coach attendant BFMB, ada 3-point seat belt, ada toilet, ada audio video on demand, cocoon seat, wifi dan juga bas ini dipantau oleh GPS. So sekarang CEO berada di seberang jalan, jadi kita boleh nampak perbezaan yang ada di antara kedua-dua buah bas D3 ni. Atau daripada stiker-stiker yang ada tu kan, by Transstar The Fangrong Group. Kat yang depan tu tak ada Superstar, yang belakang ni ada Superstar. So saya dah risik-risik dah apa perbezaan, kenapa perbezaan ni berlaku. Yang ANK ni sebenarnya bas yang pertama, bas D3 yang pertama untuk KBS. So yang lain-lain tu JSG, KFW ni best yang seterusnya lah. So sebab tu lah yang pertama ni dia lain sikit, ada aura tersendiri. Sekali pandang kita dah perasan dah ada kelainan sedikit, dan mungkin orang kata ada sentimental value lah untuk abang driver bas ini.